Ini adalah aircon inverter jenama Media. Korang tahu tak, kerajaan ada sediakan rebate RM200 hingga RM400 kepada sesiapa yang ingin membeli aircon dan ataupun fridge yang cekap tenaga. Cekap tenaga ni korang boleh andaikan adalah bila barang tu ada 4 star ataupun 5 star. Bil TNB ni adalah bil TNB rumah aku selepas aku on aircon yang aku beli ni dalam 1 bulan setengah. So pada bulan pertama aku guna half month je. So dalam half month ni bil kita dalam RM80 lebih. So the next month, the whole month, aku on daripada jam 7 pagi, tak silap, daripada 11 tengah hari hingga 7 malam tiap-tiap hari dengan purata dalam 23 darjah Celsius aircon tu. So roughly dalam sebulan bil TNB aku lebih kurang bawah 200, which is quite jimat sebab kawalan hari-hari sepanjang 30 hari. So pada siapa yang nak beli aircon yang jimat tenaga iaitu 5 star tapi tak nak bajet terlampau tinggi, korang boleh dapatkan aircon daripada jenama Media ni. InsyaAllah puas hati.